Kripto atau saham? Mana lagi untung untuk tahun 2025? Jom. Kripto boleh bagi pulangan 2 kali ganda, 5 kali ganda, 10 kali ganda dalam masa yang singkat. Oh my god! Wow! Tapi sangat volatile. Tu kalau naik, kalau jatuh, ready tak nak hadap. Tetapi pula saham, dia slow, steady. Dan dia single digit lah, dia lebih stable. Saham kurang risiko sebab memang dikawal selia oleh bursa dan SE. Kripto banyak risiko, rak pool ada, hack ada, market swing tak tentu hala pun ada. Modal permulaan, kripto lagi murah nak mula, RM10 pun dah boleh start. Malaysia pun dah okey dah sekarang, boleh beli unit kecil dengan RM100. Untuk liquidity access, kripto boleh access 24 jam 24/7, tidak ada cuti. Saham kau kena main ikut waktu pasaran. Saham ni dia ada masa dia. Tapi saham ada dividen. Kripto, kesimpulan dia, nak untung cepat, sanggup hadap risiko tinggi, kripto. Tapi kalau anda nak pelabur yang tenang, santai, stable, saham. Smart investor, kau boleh pilih dua-dua. Nak aku bagi full guide compare saham versus kripto? Komen banding. Nanti aku akan bagi kat PDF.